Soalan 3. A. Diberi matriks A adalah unsur-unsur ni adalah 8, negatif 6, 5, negatif 7, 4 dan juga 3. Okey, soalan A1. Nyatakan peringkat matriks A. Jadi untuk menentukan peringkat matriks, okey, kita perlu menyatakan bilangan baris dengan bilangan lajur. Okey, jadi pada matriks A ini, okey, bilangan baris adalah 2 ya. Okey, ini adalah baris pertama dan yang di bawah adalah baris kedua. Okey, jadi kita tulis dulu bilangan baris dia 2. Kemudian lajurnya adalah 3 ya. Ini lajur 1, lajur 2 dan juga lajur 3. Jadi kita tulis 2 dengan 3. Okey, itu adalah untuk soalan A1. Untuk soalan A2, hitungkan nilai A13 tolak A22. Okey, jadi untuk membaca ataupun menentukan unsur yang terletak pada A13, ini bermaksud apa? Unsur A13 adalah unsur yang terletak pada baris pertama, baris 1. Unsur ni terletak pada baris pertama. Okey. Dan dia terletak pada lajur yang ketiga. Okey, baris 1, lajur 3. Okey, ini baris 1, ni lajur yang ketiga. Jadi unsurnya adalah 5. Okey, jadi kita letak 5. Kemudian tolak dengan A22. Okey, A22 adalah unsur yang terletak pada baris yang kedua. Okey, ini adalah baris yang kedua, B2, dan terletak pada lajur yang kedua. Okey, terletak pada lajur yang kedua. Okey, ini ada L2. Jadi unsurnya adalah 4. Maka jawapannya 5 tolak 4 adalah 1. Ya. Sekian. Soalan B. Ronaldo dan adiknya memenangi 3 keping voucher bernilai RM125 dalam suatu cabutan bertuah sempena pembukaan sebuah bakery. Pada suatu hari tertentu, Ronaldo membeli 3 keping pizza dan 6 biji kek cawan dengan menggunakan voucher pertama yang bernilai RM45. Keesokan harinya, adiknya membeli 7 keping pizza dengan menggunakan voucher kedua yang juga bernilai RM45. Walau bagaimanapun, nilai voucher kedua itu tidak mencukupi dan dia perlu menambah sejumlah wang tunai yang bersamaan dengan harga sebiji kek cawan. Soalan B1. Menggunakan kaedah matriks, cari harga dalam RM sekeping pizza dan sekeping biji kek cawan. Baiklah, untuk menyelesaikan soalan B1 ini, pertama sekali kita perlu tetapkan pemboleh ubah nilai X dan juga nilai Y yang kita perlu cari nilainya. Jadi daripada soalan ini, kita boleh tetapkan untuk X adalah harga bagi pizza, manakala Y adalah harga kek cawan. Jadi daripada maklumat ini, langkah pertama, selepas kita menetapkan X untuk harga pizza dan Y untuk harga kek cawan, kita perlu tulis persamaan linear, persamaan linear yang menghubungkan X dan juga Y. Jadi daripada maklumat yang pertama, pada suatu hari tertentu, Ronaldo membeli 3 keping pizza dan 6 biji kek cawan. Jadi persamaan linear yang kita boleh tulis adalah X mewakili pizza, jadi 3
darab X, 3X. Okey, dan bermaksud kita tambahlah jumlah kan. Tambah dengan 6, kicauan adalah Y, 6Y. Dan harganya adalah, okey, dengan harga RM45. Okey, itu adalah persamaan linear yang pertama. Okey, yang kedua, okey, kalau kita teruskan pembacaan pada soalan ini. Adiknya membeli 7 keping pizza dengan menggunakan voucher kedua yang juga bernilai 45. Okey, walau bagaimanapun nilai voucher kedua itu tidak mencukupi dan dia perlu menambah sejumlah wang tunai yang bersama dengan harga sebiji kek cawan. Okey, jadi daripada ayat ini, okey, kita boleh tentukan persamaan dia, iaitu 7 keping pizza, ya, 7 X adalah nilainya adalah bersamaan dengan harga voucher kedua, iaitu 45 juga. Okey, tambah dengan apa? Tambah dengan satu kek cawan. Okey, jadi kek cawan adalah Y. Jadi kat sini kita boleh kata tambah Y. Okey, jadi untuk sebelum kita tukarkan persamaan linear ini ke dalam bentuk persamaan matriks, okey, kita ubah suai, okey, persamaan linear yang kedua ni menjadi, okey, 7X. Okey, Y positif belah kanan kita pindah ke sebelah kiri jadi negatif Y, sama dengan 45. Okey, seterusnya kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan matriks. Okey, dia menjadi 3, 6, 7 negatif 1 darab dengan XY sama dengan 45. Okey, seterusnya, okey, kita akan gunakan matriks songsang, ya. Kita akan darab kedua-dua belah persamaan ini dengan matriks songsang. Jadi sebelah kiri ini, okey, ini adalah XY. Okey, sebelah kanan adalah 1 per, okey, A darab D, ya. 3 darab dengan negatif 1. Tolak B darab C, iaitu 6 darab dengan 7. Okey, dalam kurungan. Okey, negatif 1 ni atas, 3 turun bawah. Ini akan jadi negatif 6, ini akan jadi negatif 7. Dan jangan lupa kita akan darab dengan 45. Okey. Okey, seterusnya kita sambung di bawah. Negatif 1 per 45. Okey, ni kita akan darab dengan negatif 315 dan negatif 180. Okey, maka kita akan dapat jawapan dia 7, 4. Maka nilai X kita adalah RM7 dan nilai Y kita adalah RM4. Soalan 3B2. Pada minggu seterusnya, Ronaldo dan adiknya membeli 4 keping pizza dan beberapa kek cawan dengan harga RM36. Berapakah bilangan kek cawan yang dibeli? Tunjukkan pengiraan dengan menggunakan pendarapan matriks sahaja. Okey, jadi pada soalan 1 kita telah mengira, ya, untuk harga bagi sekeping pizza, iaitu pizza adalah RM7, manakala kek cawan adalah RM4.
Okey, jadi untuk mengira berapakah keping kek cawan yang dibeli bersama 4 keping pizza dengan jumlah harga 36. Okey. Jadi untuk menggunakan pendarapan matriks, okey, jadi kita mesti menggunakan matriks yang boleh didarab. Maksudnya peringkat matriks yang boleh didarab. Sebagai contoh, matriks, okey, yang pertama kita gunakan untuk menunjukkan bilangan. Okey, jadi pizza kita nampak kat sini adalah 4 keping, jadi kita tulis 4. Okey, manakala kek cawan, kita tak tahu berapa bilangannya, itu yang kita nak cari bilangannya. Jadi kita gunakan sebagai X, nilai yang kita nak cari untuk bilangan kek cawan kita wakilkan sebagai X. Okey, ini adalah matriks peringkat 1 dengan 2. Jadi yang boleh didarab dengan matriks peringkat 1 dengan 2 adalah, okey, untuk matriks kedua kita wakilkan dengan harga. Okey, yang mana harga pizza kita tahu adalah 7 dan harga kek cawan adalah 4. Okey, dan bila didarabkan, harga darab dengan bilangan, maka kita akan dapat jumlah harga adalah 36, ya. Kita terus tulis 36. Okey, jadi bila kita darab matriks, okey, 4 darab 7, kita boleh guna 4 darab dengan 7. Okey. Okey, tambah, okey, 4 kali X, 4X lah. Okey, sama dengan 36. Okey, seterusnya kita selesaikan. Jadi 4X adalah 36, ya. 36 kita terus tolak dengan 28, ya. 28 datang daripada 4 darab 7. Okey, kita bawa ke sebelah kanan, jadi negatif 28. Maka 4X adalah 8, maka nilai X adalah 2. Okey, jadi bilangan kek cawan yang dibeli adalah sebanyak 2. Sekian.